Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam KB Gold telah melancarkan produk terbaharunya, iaitu Uncang Emas Plus. So, apa yang menarik Uncang Emas Plus ni adalah untuk orang membeli emas dalam akaun emas bersandarkan emas fizikal, tetapi dengan harga yang lebih murah dan dengan spread yang lebih rendah, iaitu 6 hingga 7% sahaja. Minimum pembelian adalah 1 gram, tetapi minimum pengeluaran emas fizikal adalah 100 gram. Itu syaratnya. Tetapi untuk buyback, untuk jual semula kepada KB Gold, anytime, tak kira waktu, boleh jual balik. Cuma untuk fizikalnya, mestilah bila cukup 100 gram dalam simpanan Uncang Emas Plus tersebut. So, menariknya, ini adalah pilihan kedua, pilihan yang terbentang kepada para pelanggan KB Gold, yang mana mereka yang tidak berhasrat untuk fizikalkan emas dia, tetapi membiarkan KB Gold menyimpan, simpankan emasnya secara cuma di peti besi mereka. Jadi, minimum pembelian 1 gram dan harga dia akan lebih murah, sekitar RM8 murah berbanding harga Uncang Emas biasa. Jadi inilah masanya untuk tuan-puan siapa yang dia memang tak ada hasrat. Sebab ini melalui pengalaman KB Gold setelah melangkau 5 tahun pengoperasian, ramai orang yang menyimpan menggunakan platform akaun Uncang Emas tetapi tidak mengeluarkan emas dia. Maksudnya tidak withdraw fizikal. Mereka biar saja emas dia dalam akaun Uncang Emas tersebut dan KB Gold yang simpankan tanpa cas. Jadi untuk itu KB Gold memperkenalkan UE Plus ataupun Uncang Emas Plus, tetapi dengan syarat pembelian minimum 1 gram. Kemudian syarat pengeluaran bila cukup 100 gram baru keluarkan emas fizikal. Tetapi untuk buyback bila-bila masa sahaja. Jadi ini pilihan kepada kita semua. Bagi mereka yang konsisten 1 gram 1 bulan, dapat je gaji ataupun duit, income apa-apa, mereka beli 1 gram, gunakan Uncang Emas ini untuk kita dapat penjimatan pembelian gram kita. Kemudian kita pun tak ada berhasrat nak keluarkan emas fizikal dalam masa terdekat. Biar sajalah emas tu dalam akaun Uncang Emas. Tetapi bila dah cukup 1 gram, boleh request untuk withdrawkan 100 gram tersebut. Dalam bentuk apa? Saya fikir dalam bentuk apa-apa pun tak apa, jadi cukup 1 gram, 100 gram. Jadi inilah menarik Uncang Emas Plus. Kita dapat membeli gram emas pada harga yang lebih murah berbanding Uncang Emas biasa. Kemudian bagi sesiapa yang tak berminat, tak berhasrat untuk menyimpan emas fizikal sendiri di tangan mereka, gunakanlah Uncang Emas Plus ni. Okey, simpan emas, beli emas di akaun Uncang Emas Plus supaya dapat penjimatan yang best daripada yang biasa dan spread yang lebih rendah. Okey, boleh login ke www.kabgold.my. Di sana nanti ada Uncang. Sebelum ni namanya Uncang Emas, tetapi ditukar menjadi Uncang saja. So di bawah Uncang tu ada Uncang Emas biasa, kemudian ada Uncang Emas Plus. Boleh beli dekat situ. Untuk aktivekan akaun Uncang Emas Plus tu, kena beli dulu 1 gram, kemudian baru deactivate. Macam tu. Okey. So, bagi penyimpan emas yang telah berdaftar dengan KB Gold, boleh klik-klik login dan rasai pengalaman indah ini, pengalaman baharu sebagai nak subscribe Uncang Emas Plus ni. Begitu. Bagi yang belum mendaftar sebagai pelanggan rasmi KB Gold, jemputlah daftar. Klik link di bawah video ini. Daftar melalui referral link saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya. Dan bantuan saya adalah 100% percuma.